Saya nak cabar semua yang tengok video ni, tolong share, komen dan buat apa saja. Esok buat kenduri sikit. Nah, untuk esok. Tak apa. Siapa ambil? Banyak ni. Siapa ambil? Sampai cukup jumlah tu baru puan start jual balik. Maksudnya esok puan dah ada sale dah. Satu, dua, tiga. Terima kasih banyak cikgu. Memang satu, dua, tiga. Masya Allah. Ni kawasan ni semua akan disimen. Semua ni dalam 100,000 tu. Semua ni akan disimen sampai ke belakang tu. Sini akan jadi kawasan ampaian yang proper lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik kalau menurut saya. Dan ini juga banyak ya teman-teman suka gitu kan. Dan semoga ini menambah wawasan dan pengetahuan kita, dan juga menambah istilahnya ilmu di dalam hati kita, atau bahkan bisa dikatakan menyirami hati kita supaya kita itu menjadi orang yang lebih baik, seperti itu. Jadi tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Saya Cikgu Syarif. Saya ada dekat Ipoh, Perak. Dekat Ipoh cikgu ni. Kawasan stadium lah Satu kakak kat tepi ni, dia tengah meniaga pisang goreng. Seorang-seorang dia. So saya nak turun, beli pisang goreng sikit, nak makan. Sambil itu kita try sembang. Oke. Menarik guys ya. Tidak cuma di Indonesia, di Malaysia juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pisang goreng. Ni mula niaga pukul berapa ni? Oh, habis awal ni. Alhamdulillah. Ni kira macam mana ni? Oh ya, enak tu guys. RM4 Tak, nak rasa boleh rasa dulu. Mana boleh macam tu? Saya biasa bagi dalam semua cakap. Habis tu kalau dia rasa dia tak bayar? Tak apa, saya bagi je. Wow, terbaik. Ya saya. Bagilah RM4 ni. So cakap. Ni saya minta alah ni, saya rasa. Boleh 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 rasa. Saya rasa yang ni boleh. Tak, rasa lah pisang. Rasa pisang. Boleh panas lagi ni. Hari ni saya berapa? 1,000 dah? Tak. Tak dapat. Buat saya biasa. Yang sikit-sikit je. Maksudnya habis ni balik terus no? Anak-anak berapa orang? Anak 3 orang. Anak 3. Sulung umur berapa? Kita satu. Yang kecil sekali? Tengah main. 6 tahun. 7 tahun. Oh tu. Sehari saya boleh pergi berapa ratus? Kalau hari yang okey ya. Dalam 400 lebih. 400 lebih kan? Katalah kan. 400. Saya memang betul-betul tak ada duit nak bayar dia. Puan sedekahkan tak kat saya? Saya bagi tu. Sebab apa puan bagi? Duit tu bagi saya. Esok akan ada lagi. Buat apa kita nak berkira? Kalau kita memberi hari ni. Wow. Belum tentu ada kurang dia. Esok akan ada lagi bertambah. Macam saya tengok kucing kan. Makanan mana tu, kalau saya nampak dia, saya mesti aku bagi kat dia. Saya akan cari sedaya upaya untuk bagi dia makan. Bagus. Wow. Esok niaga? Ya. Esok saya niaga. Esok niaga Jadi apa ya? Apa prinsip daripada akaknya itu tidak akan kita merugi. Itulah penangkapan saya ya. Tidak akan kita merugi ketika kita istilahnya hari ini kita tidak dapat uang gitu loh. Karena masih ada besok lagi yang Allah akan tambahkan kepada kita kalau hari ini kita bersedekah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mungkin seperti itu simpelnya sih guys ya. Keren kayak gini guys, peniaga-peniaga seperti ini yang istilahnya apa ya, perlu juga kita bantu, dan juga istilahnya apa ya? Apa sih prinsipnya mereka itu membuat kita itu sadar betapa pentingnya istilahnya kita itu berbagi ya kan, sesama gitu kan. Ketika ada orang memerlukan ya kita juga bisa bantu gitu. Oke. Tu berapa ringgit dah? Ya. Yang tadi tu saya iklan je ya. Tak apa. Janganlah macam tu. Ditambah lagi. Boleh. Boleh. Tak apa. Betul? Saya bagi je. Allahu Akbar. Saya ambil ini je. Okey? Saya tambah lah. Jangan. Cukup. Tak apalah, saya nak undur diri dulu. Saya nak minta tolong sikit boleh tak? Esok boleh tak buat kenduri sikit? Kenduri siapa apa datang beli, jangan ambil duit. Saya amanahkan kat puan. Puan esok buat kenduri sikit. Untuk esok. Tak apa. Banyak ni. Siapa ambil? Banyak ni. Siapa ambil? Sampai cukup jumlah tu baru puan start jual balik. Maksudnya esok puan dah ada sale dah. Okay?
betul-betul tolong saya minggu ni. Kenapa minggu ni ada isu apa? Ada masalah kewangan. Oh, masalah kewangan. Apa isu apa? Rosak. Oh, okey. Jadi Allah menampakkan di sini bahwasannya ketika kita suka membantu maka Allah akan langsung datang ya guys ya. Maksudnya pertolongan Allah itu langsung datang. Ya, kan kita nggak bakalan nyangka Cikgu Sehari akan datang ke akaknya itu gitu kan. Iya kan? Tapi mungkin doa daripada akaknya ini yang menggerakkan hati Cikgu ini agar supaya datang kepada ibu ini dan memberikan istilahnya apa yang dia perlukan. Ya, tentunya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tu, Sa. Kita mana kita ni? Kita pesun ni. Oh. Hari ni aku pergi sekolah sebab kita rosak. Kalau macam tu, duit tu ambil kat puan, pergi repair kereta. Esok berniaga je macam biasa. Tak apa, saya halalkan. Yang mana yang berdekatan korang boleh beli kat kak ni. Saya rasa sendiri tepung dia tu rangup. Pisang dia pun tak terlalu manis. Just nice. So, sedap. Alhamdulillah. Jaga diri man tak apa, yang tu pergi repair kereta je. Okey, baik. Assalamualaikum. Kita dah bantu seorang dekat Ipoh. Alhamdulillah. Saya punya SOP mudah. Di mana kaki saya pijak, saya mesti bantu. At least seorang kat situ. Alhamdulillah hari ni Allah ketemukan saya dengan puan ni. Tiba-tiba dia pun ada masalah. Repair kereta apa semua. Nampak rezeki. Doa banyak-banyak guys. Jangan lupa doa. Betul. Cikgu Syahri, Ipoh Perak. Terbaik ya guys ya. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana istilahnya rencana Allah yang sangat indah gitu loh guys ya. Jadi jangan pernah putus asa ya. Kita senantiasalah kita istilahnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena belum tentu ya kan doa kita itu bisa diterima secara istilahnya kontan, secara instan langsung ya. Kita berdoa Allah kasih. Ada doa yang istilahnya Allah ganti dengan yang lain, yang istilahnya membuat kita itu semakin semakin paham gitu bahwasanya oh ini yang saya butuhkan, ini yang saya perlukan. Terus ada doa lagi yang memang tidak Allah jawab dan akan diberikan di hari kiamat kelak gitu loh guys ya. Jadi captionnya daripada Cikgu Sehari ini, orang nampak dia cuma jual pisang goreng, tapi dalam hati dia penuh keikhlasan dan doa yang tak pernah putus. Rezeki tak pernah salah alamat kalau hati ikhlas macam ni. Jadi betul, rezeki itu tidak akan pernah salah alamat. Yang terpenting kita ikhlas menolong sesama. Yang terpenting kita istilahnya guys, dalam hati kita itu ada ketulusan lah seperti itu. Sehingga sehingga banyak orang yang istilahnya kita bantu, walaupun dengan bantuan sedikit saja seperti itu ya guys ya. Oh, ini ada yang komen juga. Alhamdulillah Allah hantar orang yang sangat hebat dekat gerai kecil saya. Oh, ini Kak Nuraini. Saya tak pernah terfikir Allah bagi rezeki jumpa dengan idola Malaysia. Terima kasih Cikgu Sehari sebab sudi singgah dan sedekah duit kat saya. Semoga Cikgu Sehari akan diberikan rezeki seluas-luasnya dan diberikan kesehatan yang baik untuk terus berbuat kebaikan. Allah Maha Tahu, Allah Maha Baik. Doakan perniagaan pisang goreng saya dapat berterusan ya kawan-kawan. Amin. Masya Allah. Jadi Kak Nuraini namanya guys ya. Oke. Masya Allah, kita doa bersama semoga sukses dan istilahnya bisa buka cabang di mana-mana, buka gerai ya, dan terbaik guys. Karena pisang goreng itu kalau di sini di mall-mall juga lumayan ya, di mall itu banyak juga orang yang jual pisang goreng gitu loh guys ya. Oke, kita lanjutkan videonya guys. Ada satu lagi nih video daripada Cikgu Sehari lagi yang menurut saya itu perlu kita tengok bersama gitu loh guys ya. Saya kalau jadi cikgu, saya pergi ke gerai-gerai sebelah tu, saya belanja seorang 300. Hamak sangat duit. Okey, kenapa ni? Syafiq, pusing balik pergi Tanjung Malim. Boleh? Kita pergi Tanjung Malim? Alright. Saya sekarang ni dekat mana? Tengah-tengah highway. Nak buat apa? Orang cabar saya. Dia cakap kat saya tadi, kalau saya jadi cikgu nak pergi balik kat gerai tu, bagi kat semua orang kat tepi-tepi tu. Hama sangat duit kan? Kejap. Saya on the way. Okey, cabar sangat kan? You cakap kalau you jadi Cikgu Syahri, you nak pergi ke gerai-gerai tepi-tepi tu bagi seorang 300. Sekarang saya dah sampai Tanjung Malim. Jom. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, apa khabar? Ramai yang dah tahu macam tu Berapa lama ni kat sini? 10 tahun dah. 10 tahun? Oh, gerai pakcik Ya. Nah, hadiah sikit. Boleh tampung apa-apa sikit ke apa? 1, 2,
3. Terima kasih banyak cikgu. Mai bang. 1, 2, 3. Masya Allah. Mai bang. 1, 2, 3. Nah. Bukan satu kedai, tapi setiap orang dia bagi 300. Masya Allah. Jaga diri elok. Okey, baik, jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sedap benda tu, laksam. Oh, 15 Terima kasih. Alright. Nak Kak ambil sikit? Saya kongsi rezeki sikit. Semoga dipermudahkan urusan. 1, 2, 3. Alright. Okay, jaga diri elok. Okay, baik. Jumpa lagi. Ni air ni manis tak? Manis tak? Tak apa lah, nak ambil. Awak nak belajar kan? 2, 3. Nah. Okay. Masya Allah. Jaga diri elok. Ni apa? Coklat cake? Coklat moist? Nah, ambil sikit rezeki. Kongsi. 1, 2, 3. Okay. Mai, so. 1, 2, 3. Okay, jaga diri elok. Jangan tunduk. Okay? Niaga elok. InsyaAllah lah, selawat apa semua, zikir apa, lama-lama meniaga okey lah. Okay? Jaga diri elok. Assalamualaikum. Hello. Hi, how are you? Sihat Oh, Pada. Saya punya favourite ni, Pada. Tak apa, saya share rezeki sikit. Okay? Wow. Nah, Terima kasih. Parah lah. Ni, abang. Untuk abang. Okay? Jaga diri elok. Okay. Jaga kesihatan, itu penting pasal ada anak kecil. Diri Okay, nawaran. Alright. Macam mana? Saya dah tunaikan permintaan tuan. Kalau saya jadi Cikgu Syahri, saya pergi ke gerai-gerai bersebelahan, bagi seorang 300. Saya dah tunaikan permintaan. Siapa nak cabar saya lagi? Hamak duit sangat kan? Ni pengajaran untuk korang. Okay? Siapa nak cabar saya lagi? Cabar, komen. Nak suruh saya buat apa? Komen je. Saya tak ada masalah. Okay? Saya undur diri dulu. Ingat guys, duit tak menjamin kebahagiaan. Tolong. Duit tu musibah atas si betul-betul. Assalamualaikum. Masya Allah. Allahu Akbar. Kita baca caption daripada Cikgu Sari. Cabaran diterima, RM300 disampaikan. Kita bantu selagi mampu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Cikgu percaya sikit dari kita besar untuk orang lain. Betul lah. Aduh, apa pasal lah cabar-cabar macam ni kan? Tak nampak ke cikgu tu dah sering dan berbagi selalu kan? Cikgu, saya tak nak cabar. Cuma nak cikgu buat macam konten lama cikgu, random datang rumah orang, borak-borak makan. Rindu konten lama cikgu tu. Macam tu. Dan ya, begitulah guys ya. Kita akan tengok lagi ada beberapa video ni dekat pondok ke dekat apa ni kat tu. Tak tahu saya. Tapi ni menarik lah untuk kita tengok ya kan. Saya nak cabar semua yang tengok video ni, tolong share, komen dan buat apa saja. Saya akan ambil sebahagian besar. Saya akan bagi kepada Mahat Tafiz ni. Hari ni saya dekat Madrasah Mahat Tafiz Nur Syafaat. Dan hari ni Nuri sikit. Saya datang, Universiti datang, bagi Nuri, bagi dia orang makan sikit dulu. Mana kita jamu orang makan. Makan. Bagi budak makan dulu. Makan. Makan terus. Amin. Kedatangan saya ni, satu memang saya nak jamu dia orang makan lah. Yang nombor 2, kedatangan saya ni, saya nak tengok segalanya. Yang ni tuan kena tunjuk kalau 100,000 tu dapat, untuk apa digunakan. Siap semua, ini akan jadi dom lah. Dana yang diperlukan 100,000 lagi tu, satunya untuk kegunaan ni lah. Ya, ni kita nak siapkan yang ni adalah untuk dom lah. Dom. Ada lagi satu untuk bilik guru. Untuk bilik guru, tapi dia akan gunakan satu bilik air. Lepas ni baru kita akan, bahagian luar ni, kita akan tarik lebih kurang dalam 2 kaki, kita akan buat longkang. Oh, maksudnya dana 100,000 tu bukan setakat ni saja, ada lagi? Ada. Kita akan simen. Maksudnya di kawasan ni semua simen keseluruhan? Simen, mana yang nak buat pengajian luar, untuk pengajian Quran dengan makanan. Faham. Panjang dia. So, nampak tak? Masya Allah. Walaupun jumlah dia besar, banyak kegunaan dia. Sampai ke hujung ni maksudnya kawasan ni akan jadi kawasan yang proper. Dia full simen, konkrit. Maksudnya kira kita betul-betul simen bagi rata, elok, bagi jadi kemas balik. So 100,000 tu bukan untuk bilik tu saja. Banyak lagi nak guna ni. Ni kawasan ni semua akan disimen. Semua ni dalam 100,000 tu. Semua ni akan disimen sampai ke belakang tu. Sini akan jadi kawasan ampayan yang proper lah. Kawasan nak jemur baju ke, nak jemur tikar ke, apa semua kat sini. So 100,000 tu extend banyak. Saya teringin nak tengok benda tu jadi kenyataan. Sekarang ni saya nak menuju ke tempat pelajar wanita. Kita dah ziarah dah. Ada wanita ada. Okay. Lepas tu kita akan pergi ke
restoran, warung Nur Syafaat, perniagaan yang dibuat untuk sustainkan madrasah ni. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini adalah bahagian bangunan. Ini yang putri lah. Wanita. Saya pinjam je hutan ya. Saya bagi balik. Yang tadi itu dekat yang tempat pelajar lelaki tu. Masak-masak semua di sini sahaja. Dia orang akan bawa makanan daripada sini pergi ke tempat lelaki tu bagi pelajar-pelajar tu makan. Okey, di sana tak ada fasiliti masak. Kan nak kata nampak tu, storage unit semua. Maksud dia proper. Semua ni proper, nampak tu, labeling apa semua. So bersih, nampak elok. Ni barang-barang ni semua macam beras, gula, ni stock pantry lah. Okey, ni adalah kawasan pantry dia orang. Di mana stok sebarang gula, beras, minyak apa semua tu. Kicap lah apa semua tu lah. Tengok macam tuan tengok kalau macam apa wiring ni semua ni kita perlu nak kena kemaskan balik. Betul. Pasal budak-budak duduk. Jadi dalam duit tu juga ada bahagian untuk sini untuk kita nak selenggara balik lah. Okey, sekarang ni saya dekat apa kedai The Nur Cuisine ini adalah salah satu restoran dan sebelah ni ada warung Nur Syafaat. Perniagaan ni dibuat khas untuk sustain Mahat Tahfiz Nur Syafaat, di mana 30% daripada keuntungan tu akan disalurkan kepada Mahat Tahfiz. Masya Okey, ni yang satu lagi dia panggil warung Nur Syafaat. Nampak? Restoran untuk tahfiz, nampak? Level lain-lain guys. Masya Allah. Depan saya ni adalah mudirah untuk Mahat Tahfiz Nur Syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kepada semua yang menonton video ni, bagi followers Cikgu Syarif, jom kita bersama-sama untuk membantu apa yang inisiatif dilakukan oleh Cikgu Syarif. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi saya rasa macam projek ni boleh jadi satu projek yang baik. Saya pun sambut baik benda ni. So why not? Saya dah buat keputusan. Cara terakhir saya adalah pada minggu ni, Jumaat dan Sabtu. Semua orang dah tahu saya live Jumaat Sabtu. Tapi minggu ni special. Live saya dedikasikan khas untuk Mahat Tahfiz Nur Syafaat. Saya tak putih rumah. Saya tak nak buat benda tu. Saya nak cabar semua yang tengok video ni, tolong share, komen dan buat apa saja. Ramai-ramai saya abadikan live saya pada weekend ni, Jumaat dan Sabtu ni. Tolong masuk dalam live saya. Saya akan ambil sebahagian besar daripada sale saya. 2 hari saya live tu, saya akan bagi kepada Mahat Tahfiz ni. Saya dedikasikan weekend ni hanya untuk Mahat Tahfiz ni. So kalau korang nak, masuk dalam live saya. Masya Allah. Sekurang-kurang kita ada tempat ke akhirat ni. Hoi. Dengar tak apa yang terakhir Cikgu Sahari cakap? Sekurang-kurangnya kita ada tempat nanti di akhirat. Itulah kan. Ramai orang tak tahu nak buat tempat dekat akhirat kan. Buatlah kan. Kalau ada rezeki, kalau ada istilahnya apa-apa benda pun, ya kan, yang boleh kawan-kawan bantu, bantulah. Dan dalam apa yang ditulis daripada Cikgu Sahari, akhirnya segala ikhtiar yang termampu telah saya lakukan. Terserah kepada kalian semua. Bantu share, repost dan komen banyak-banyak guys. Pastikan kalian menjadi sebagian dari perjuangan ini demi kebaikan semua. Masya Allah, tabarakallah. Banyak sekali istilahnya kebaikan-kebaikan yang di-share oleh Cikgu Sahari. Dan juga istilahnya dalam konteks tidak hanya istilahnya masalah yang seorang di dalam masyarakat biasa, tapi Cikgu Sahari juga istilahnya ingin mengajak kita semua untuk membantu anak-anak didik kita, anak didik yang ada dekat Malaysia itu dalam pembangunan pondok pesantren tahfidz lah macam tu. Masya Allah, ini sebuah hal yang mulia ya guys ya. Jadi ketika kita istilahnya diberi kesempatan, maka marilah kita berbondong-bondong untuk senantiasa ikut sertalah dalam pembangunan pondok pesantren, dalam pembangunan masjid, dalam pembangunan yang istilahnya digunakan karena yang bermanfaat nanti, yang memberikan manfaat nanti kepada kita, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan amal jariah kita. Jadi ketika kita istilahnya punya amal jariah, maka itu menjadi istilahnya penopang nanti kita di akhirat ataupun di alam kubur kita, yang memberikan syafaat kepada kita nantinya ya kan ya, memberikan istilahnya manfaat lah kepada kita, seperti itu. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.